Drama berjudul Dia Bukan Syurga merupakan adaptasi novel karya Risa Ahdiah. Telah mula bersiaran pada 19 Mei 2025. Setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam. Di Astro Ria. Boleh juga stream di Astro One dan Sooka. Drama yang mempunyai 32 episod ini diarahkan oleh pengarah terkenal, Rashid Sibe. Terbitan Radius One Sendirian Berhad. Drama ini membariskan pelakon seperti Ezani Jasni sebagai Nuha, Nizam Zaidi sebagai Tajul Idlan, Nazim Uthman sebagai Arham, Syarul Kamal sebagai Haikal. Drama ini mengisahkan Nuha yang berusaha mengubah sikap suaminya Tajul yang sering mengawal hidupnya dan sering menderanya. Kehadiran Arham, abang iparnya, telah memberi sinar harapan dalam hidupnya. Namun ini telah mengakibatkan konflik antara mereka. Apakah rumah tangga Nuha dapat dikekalkan atau cintanya berubah? Jangan lupa menonton drama Dia Bukan Syurga.